Warga internet hari ini Cik Man nak tunjuk orang jalan ke shortcut ke selatan ya. Sekarang ni Cik Man berada di apa ni, di LRT 3 Johan Setia. Okey, jadi jalan shortcut ni untuk orang Kelang, Banting ataupun yang sewaktu dengannya. Jadi bila time perayaan highway penuh dah bayar tol, jalan pun macam semut. Jadi ini salah satu jalan alternatif untuk yang ke selatan. Okey, jadi kalau orang nak tahu jalan ni simpang mana, tempat mana, jadi kena tengok video ni sampai habis. Sampai ke penghujung jalan Banting Kelang ya. Jadi kita akan masuk susul ke kiri ya. Kalau ke kanan dia akan ke Banting, ke Maurib. Jadi kita akan masuk ke kiri. Mana jalan luar ya, tapi susul ke kiri lah ni lebih kurang. Jalan ni yang menghala ke Putrajaya, Salak Tinggi, Dengkil. Yes. Yang ke kanan tu Allah Akbar, ke Banting, Maurib, Tanjung Sepat, sampai ke PD pun boleh kalau dia kalau nak santai-santai jalan PD ikut jalan tu. Tapi kita ikut jalan ni. Jalan ke kiri. Simpang 3. Ke kanan je terus juga boleh masuk ke Banting Jadi kita masuk ke kiri ke Olak Lempik. Masuk kiri. Jalan ni dulu ramai yang tak tahu, sekarang ni ramai yang dah tahu. Jadi dia pun ada pembangunan sini, lepas tu WCE pun lalu sini, jadi kereta pun dah mulai banyak sikit. Dulu jalan maksudnya semut pun boleh melintas punya sunyi dia. WCE tu nampak WCE. Jadi kalau orang daripada WCE pun boleh lah, kalau tak nak masuk utara selatan plus kalau boleh masuk WCE terus ke sini kalau plus jam, jadi orang boleh dari sini shortcut ke selatan. Ini kita lalu bawah jambatan WCE. Lepas tu orang lalu masuk ke kiri ke depan dia ke Dengkil terus. Sini depan Petronas ni ada masuk susu ke Sepang. Ni jalan Sepang. Okey. Ini jalan ni terus ke Sepang jalan Raya Sepang. Jalan ni agak sunyi sikit, cuma yang kerja dekat KLIA akan guna, dan juga kawasan-kawasan industri yang ada dekat-dekat sini. Jadi sini tak apa sibuk jalan ni.
Labuhan. Kalau terus kita akan masuk ke highway lah, Raya Selatan. Okay, sekarang kita masuk ke kiri. Kita nak ke jalan ke apa namanya ni, jalan pelik kan sini. Okay, masuk kiri. Dan bawah jambatan tu nanti kita akan masuk ke kanan. Salak tinggi ya. Okey, salak tinggi silap. Okey, lepas ni kita akan masuk ke kanan. Jadi untuk rider motor jalan memang seronok lah. Kita boleh rehat kat tepi ni. Contoh restoran Pak Wan ni. Kalau peroncong tekak kering, jadi banyak tempat-tempat yang kita berhenti, nak berhenti jalan-jalan kampung. Jadi Cik Man memang suka lah jalan kampung daripada jalan highway yang membosankan. Tambah perayaan, dia buka pula apa line untuk motor tu. Patutnya itu untuk motor, dia pasang untuk kereta. Jadi menyawa kita mudah melayang. Jadi jalan macam ni, tapi kena berhati-hati lah. Jalan kampung ni macam-macam pula yang mintas. Ada kambing, ada kucing, kadang-kadang ada ayam, monyet, harimau, macam-macam. Mana pun ada kawasan hutan macam kampung. Jadi kita kena berwaspada lah jalan-jalan kampung. Okey, di sini ni banyak lemang. Kalau raya dia orang banyak bakar lemang sini. Ini salak tinggi ya. Okey, ni salak tinggi depan masjid. Okey, lepas ni kita masuk ke kiri. Tu penilai tu 3265. Kalau ke depan ke KLIA balik. Lepas ni kita masuk ke kiri. Okey, ni ya, ke kiri kita. Ke nilai dengan kota Serigi, Seri Emas. Depan tu PD, KLIA, Bagan Lalang. Jauh jalan tu. Okey, ke kiri kita. Masuk kiri ke Mambau. Mambau Seliau. Kita akan masuk ke masuk ke kanan. Lepas simpang ni kita akan masuk ke kanan ke Mambau dan Seliau. Pada depan kita ke Nilai. Simpang 3 kita tunggu lampu hijau. Lepas tu kita akan masuk. Ini kira kawasan Nilai ke, tapi simpang masuk ni dia ke Mambau. Mambau, Labu, Sendayan pun boleh lalu sini. Sagu Rumbia. Ni dekat Kampung Pulau, dekat Nilai, dekat Labu. Jadi boleh test yang jelas tau. Ramai juga berhenti je minum-minum. Okey, kita dah sampai di Labu ya. Jadi macam mana Cik Man tahu tempat ni nama Labu? Sebab ni dia. Sebab ada buah labu tepi tu. Besar buah labu tu. Jadi kalau tak kenal buah apa tu, tak tahulah ya.
Itu nama dia labu. Dia letak buah labu besar-besar dia tu, tapi tak boleh makan lah, replika labu saja. Dan depan ni ada lagi simpang 3. Simpang kita masuk ke kiri, ke kanan lagi, sorry, ke kanan. Kalau ke depan kita akan ke Seremban lah, Bandar Ainsdale, Seremban, Kuala Pilah. Kalau nak ke Kuala Pilah, Seremban, korang turun lah tu. Jadi kalau nak ke selatan lagi, Rembau, Alu Gajah, dan sewaktu dengannya kita akan masuk ke kanan. Okey, itu dia Kampung Gadung, Sendayan, Cimah. Jalan ni dia apa, banyak corner lah. Ambil kan macam 1000 corner lah, jadi kena baca hati. Ini kawasan sawit, jadi kalau malam jalan ni gelap. Jadi disyorkan untuk jalan waktu siang aja lah. Yalah, malam kadang ni ada kesan lembu minta kita tak nampak. Jadi kalau siang-siang macam ni, kita pemandangan kita nampak terang, jelas. Jalan kat sini, patut lah jalan jam. Dia tak besar mana pun, kita ambil pukul 12. Dia kecil aja roundabout dia ni, macam nampak tak nampak ya. Itu dia roundabout dia. Jadi kita ambil 12 dan kita akan nampak terowong di sana. Jadi kita akan terus, kalau ke kiri kita akan ke Seremban 2. Kita masuk bawah terowong. Lampu dia tak hijau lah. Okey, tu Seremban 2, Seremban boleh lalu atas ni ya. Jadi kita akan lalu bawah. Terowong Sendayan nama dia. Piran bawah. Ni dia Sendayan ya.
kita ambil pukul 12 juga. Kalau buat Sendayan kita ambil pukul 12. Ambil pukul 12 juga. Ada satu lagi roundabout. Ambil pukul 12 kita akan ke ni dia roundabout. Kita ambil pukul 12. Yes. Ini ada satu simpang lagi ke Sendayan, jadi kita akan masuk ke kiri ke Rantau. Okey, kita tengok mana simpangnya. Mana simpangnya? Depan sikit lagi. Kodopan lagi, kodopan lagi. Itu dia, Kuala Lumpur JBPD. Jadi memang pelik sikit lah simpangnya. Kita masuk ke sini, kita ke depan tu ke PD tadi, memang pelik sikit simpang ni. Bola pelik, tajam pula selekornya. Okey, kita masuk. Ini dia. Dan depan sana ada roundabout lagi. Kita ambil pukul 3. Tu. Kalau ke kiri tu highway. Depan highway kita ambil pukul 3. Highway, kita masuk sini. Mambau. Ini jalannya ke Nilai. Ke Nilai, sorry. Ke Rantau. Kita nampak tu ada sawah Rantau Linggi, Lubuk Cina, Melaka. Ni dia. Kalau kau nak elak dia kesesakan masa perayaan ke Melaka, tu jalan ini jalan alternatif yang terbaik. Tapi berhati-hati sebab sini banyak-banyak selek. Banyak sekatan jalan raya sini. Tak boleh lalu. Banyak lembu, jadi kena berhati-hati. Banyak lembu, kena berhati-hati. Tinggi PD pun boleh lalu depan sebenarnya. Jadi kita nak ke kanan. Ini nama dia Rantau. Kampung Rantau. Ini jadi port baik. Sungai Simen. Ini sebenarnya kampung Tok Mat, Tok Mat Hassan. Jadi rumah kampung dia, ni lah dia depan yang ada bendera BN, banyak-banyak bendera UMNO. Ni rumah Tok Mat. Asal lah, dia asal dari sini. Itu dia. Itu mungkin kereta dia tu, NS5. Ini kampung Tok Mat. Jadi kalau setiap tahun akan buat ni lah,
open house. Itu dia kampung Tok Mat. Jalan ni banyak-banyak selekoh sikit. Tu dia mendaki gunung, bukit, lepas tu kan dia akan turun balik. Jadi banyak corner-corner, selekoh kanan kiri, seperti apa, liku-liku kehidupan lah. Kejap ke kanan, kejap ke kiri, kejap menurun, kejap naik. Ini aja. Ada perayaan apa ni, kaum Hindu. Ni banyak corner ada. Kita layan dulu. Okey. Lebuh Raya Utara Selatan lah tu. Nampak kerja halus-halus ya. Jadi kita kat bawah ni. Itu nama jalan shortcut tadi, jalan pintas. Dia memang dah nak sampai ke Rembau ni ya. Sampai ke highway tu dia akan masuk Pedas Linggi lah. Susul ke Pedas Linggi. Mana depan ni Pedas Linggi. Raya Utara Selatan. Jadi kita lalu bawah Lebuh Raya. Ini ke bawah Lebuh Raya. Bulatan Rembau jadi kalau nak ke Lubuk Cina, Alur Gajah, korang akan ambil pukul 3 lah, ataupun ke highway balik. Kalau nak ke Rembau, terus pukul 12, dan ke Pedas akan ambil pukul 3 lah. Ini dia Bulatan Rembau. Depan sana ada masak lemak yang power, yang sedap kan. Ini dia Bulatan Rembau. Dan Cik Man akan ambil pukul 12 sebab Cik Man nak ke Rembau. Okey, sekian saja daripada Cik Man TV kali ini. Kalau korang suka video ni, thumbs up. Dan jangan lupa like dan subscribe. Kemana Cik Man selepas ini, jangan lupa follow Cik Man TV. Sekian, terima kasih. Dalam perjalanan ini penuh ranjau dan duri, akan ku hadapi semua ini, walaupun akan ku harungi. Jangan halang langkahku, jangan coba menyingkirku. Let me go, let me go, let me go.
Jangan coba menyingkirku.